Pada hari kejadian iaitu sekitar jam 6 pagi, ketika mangsa sedang meletakkan iaitu parking keretanya jenis Perodua Myvi berwarna putih di kawasan parkir apartmen Brownsfield di Shah Alam iaitu tempat tinggal mangsa, tiba-tiba ada sebuah kereta Perodua Myvi berwarna oranye yang ikut parking sekali tetapi selang satu petak parkir dari kereta mangsa. Tiba-tiba datang seorang lelaki botak dan tinggi iaitu suspek dari kereta Perodua Myvi berwarna oranye tersebut lalu mengetuk tingkap kereta mangsa dan bertanyakan kepada mangsa di manakah blok D. Pada ketika itu, enjin kereta mangsa masih lagi dalam keadaan hidup dan kereta mangsa masih berkunci. Untuk makluman, apa yang terjadi kepada mangsa selepas itu menjadi satu sejarah hitam dalam hidup mangsa. Mangsa juga ada menyatakan di mahkamah yang beliau tidak akan melupakan wajah suspek sampai bila-bila sehingga akhir hayatnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Setelah suspek bertanyakan kepada mangsa di manakah blok D, mangsa berasa tidak sedap hati iaitu merasakan yang suspek ada niat buruk terhadapnya kerana memang tidak ada blok D di kawasan apartmen tersebut. Oleh itu, mangsa hanya menjawab pertanyaan suspek itu melalui tingkap keretanya yang dibuka sedikit sahaja dan mangsa tidak membuka pintu keretanya. Suspek kemudian beredar pergi daripada kereta mangsa. Apabila mangsa melihat suspek sudah pergi dan tiada di situ, mangsa pun mematikan enjin keretanya dan kunci kereta mangsa terbuka secara automatik. Dengan secara tiba-tiba, suspek muncul semula di tepi pintu kereta mangsa dan dengan secara paksa, suspek telah cuba membuka pintu kereta mangsa di sebelah pemandu tetapi telah dihalang oleh mangsa dari dalam kereta. Walau bagaimanapun, mangsa tidak dapat menghalang suspek daripada membuka pintu keretanya kerana fizikal badan suspek lebih kuat dan besar daripada mangsa. Suspek akhirnya dapat membuka pintu kereta mangsa dan suspek terus masuk ke tempat duduk bahagian pemandu dan menolak mangsa ke sebelah iaitu ke tempat duduk sebelah pemandu. Apabila suspek masuk ke dalam kereta mangsa, suspek terus mengambil kad akses apartmen dan telefon bimbit mangsa. Keadaan yang berlaku secara tiba-tiba pada masa kejadian tersebut telah menyebabkan mangsa berasa amat terkejut, panik, takut dan trauma. Apabila suspek telah masuk secara paksa ke dalam kereta mangsa, suspek terus mengunci kereta mangsa dan ini telah menyebabkan mangsa tidak dapat lari keluar daripada keretanya sendiri. Suspek kemudiannya memandu kereta tersebut bersama dengan mangsa dan keluar dari kawasan apartmen tersebut. Suspek memberitahu mangsa yang kononnya dia hendak mencari seorang pelajar Management and Science University MSU bernama Fatin yang telah menipu suspek sebanyak RM10,000 dan suspek meminta mangsa supaya menolongnya mencari Fatin tersebut. Mangsa mengatakan yang beliau tidak mengenali individu bernama Fatin. Mangsa kemudiannya merayu kepada suspek supaya melepaskannya tetapi tidak dipedulikan oleh suspek. Pada masa itu, mangsa sudah rasa macam orang gila, pucat serta menangis di dalam kereta. Semasa mangsa berada di dalam keretanya yang dipandu oleh suspek, suspek telah mula memegang, menyentuh dan meraba-raba badan serta bahagian dada mangsa dengan menggunakan tangan kirinya. Mangsa yang marah dengan tindakan suspek itu telah cuba menghalang suspek berbuat sedemikian tetapi gagal kerana suspek tidak mahu berhenti. Mangsa telah diugut oleh suspek supaya mengikut arahannya. Mangsa berasa takut sekiranya beliau dicederakan oleh suspek kerana secara fizikalnya badan suspek lebih besar dan suspek lebih kuat daripada mangsa. Kemudiannya, suspek juga telah cuba memeluk mangsa secara paksa tetapi telah ditepis oleh mangsa. Suspek kemudiannya telah memaksa mangsa memegang Angry Bird-nya di bahagian luar seluar suspek. Perbuatan suspek itu adalah secara paksa dan tanpa kerelaan mangsa yang terpaksa berbuat sedemikian kerana telah dipaksa atau diugut oleh suspek.
Suspek kemudiannya telah membuka sendiri zip seluarnya dan juga spendernya dan telah memaksa mangsa memegang dan menggosok Angry Bird-nya. Selepas itu, suspek telah memberhentikan kereta di tepi jalan dan telah memaksa dan mengugut mangsa supaya mangsa membuka seluarnya dan spendernya. Suspek kemudiannya telah merebahkan tempat duduk mangsa dan memaksa mangsa Angry Bird-nya. Mangsa yang telah dipaksa dan diugut oleh suspek terpaksa Angry Bird suspek tanpa kerelaannya. Pada masa itu, seluar dan spender mangsa telah dibuka dan berada di paras lutut mangsa. Kemudiannya, suspek telah naik ke atas badan mangsa sambil memasukkan jarinya ke dalam kerang mangsa dan juga memegang di bahagian dada mangsa. Suspek seterusnya telah memaksa mangsa untuk mengangkang. Pada masa itu, spender suspek telah dibuka dan berada di paras lutut suspek. Suspek telah cuba merogol mangsa, tetapi suspek tidak dapat berbuat sedemikian kerana mangsa tidak merelakan perbuatan suspek tersebut dan mangsa telah berjaya memusingkan badannya ketika berada di tempat duduk kereta dan mangsa tidak membenarkan suspek berada di atas badannya. Ini menyebabkan suspek tidak dapat merogol mangsa. Jika tidak, mangsa akan menjadi mangsa rogol suspek. Apabila suspek tidak berjaya merogol mangsa, suspek masih tidak mahu berhenti dan selanjutnya telah memaksa mangsa menggosok dan bermain lagi dengan Angry Bird suspek. Tidak berapa lama selepas itu, akibat tidak dapat menahan nafsunya, suspek dengan sendirinya telah bermain dan menggosok Angry Bird-nya sehingga memancutkan cecair putih. Mangsa dapat melihat cecair putih itu keluar daripada Angry Bird suspek dan mangsa nampak Angry Bird suspek berada dalam keadaan yang sangat tegang apabila suspek mengeluarkan cecair putih itu sendiri. Selepas itu, suspek telah memandu kereta mangsa balik semula ke apartmen dan menggunakan kad akses milik mangsa untuk masuk ke dalam kawasan apartmen tersebut. Suspek kemudiannya telah pergi ke keretanya yang diletakkan di kawasan parkir kereta apartmen tersebut dan memandu semula keretanya. Dan pada masa yang sama, suspek telah memaksa mangsa menaiki kereta suspek. Mangsa terpaksa menaiki kereta suspek dan suspek telah memandu keretanya bersama mangsa keluar dari kawasan apartmen itu sekali lagi. Dan apabila tiba di Tesco Seksyen 13 Shah Alam, suspek telah memaksa mangsa keluar daripada kereta suspek dan meninggalkan mangsa di tepi jalan. Semasa mangsa ditinggalkan di tepi jalan di Tesco Shah Alam, suspek telah mencapakkan kad akses, kunci kereta mangsa dan duit mangsa melalui tingkap kereta dan suspek telah merompak telefon bimbit mangsa berjenama Samsung S3 berwarna biru gelap. Selepas ditinggalkan di situ, mangsa terpaksa berjalan kaki ke apartmennya dalam beberapa minit, iaitu kurang dari 5 minit. Dan apabila sampai di apartmen tersebut, mangsa terus pergi ke pondok pengawal keselamatan dan mangsa memaklumkan kepada pengawal keselamatan yang bertugas pada ketika itu, iaitu Suhaimi Yusof, mengenai kejadian yang telah menimpanya dan juga telah meminjam telefon bimbit Suhaimi untuk menelefon bapa mangsa yang tinggal di Kuala Terengganu. Mangsa yang telah meminjam telefon bimbit Suhaimi dengan segera telah menghubungi bapanya yang tinggal di Kuala Terengganu dan telah memaklumkan secara ringkas di dalam perbualan telefon mereka berkenaan apa yang telah terjadi kepada diri mangsa akibat perbuatan suspek. Selepas itu, bapa mangsa telah menaiki kapal terbang dari Kuala Terengganu dan sampai ke Shah Alam pada hari yang sama dan terus berjumpa dengan mangsa di Balai Polis Shah Alam. Bertindak atas laporan polis yang dibuat oleh mangsa, suspek kemudiannya dapat ditangkap dan diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Fizri Firdaus telah dituduh dengan 3 pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, Fizri telah dituduh melakukan cubaan rogol ke atas seorang wanita berusia 23 tahun di sekitar Seksyen 13 Shah Alam dalam daerah Petaling dalam negeri Selangor pada 7 September 2014 antara jam 6 pagi hingga 6.35 pagi. Untuk pertuduhan pertama ini, Fizri didakwa di bawah Seksyen 376-2-B Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan juga boleh dikenakan denda atau sebatan jika disabitkan kesalahan.
Bagi pertuduhan kedua, Fizri telah dituduh melakukan persetubuhan luar tabi'i tanpa kerelaan mangsa, iaitu dengan memasukkan Angry Bird-nya ke dalam mulut mangsa yang sama, di lokasi yang sama dan juga pada tarikh dan waktu yang sama. Untuk pertuduhan kedua ini, Fizri didakwa di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 5 tahun hingga maksimum 20 tahun serta sebatan jika disabitkan kesalahan. Bagi pertuduhan ketiga, Fizri telah dituduh melakukan rompakan ke atas mangsa yang sama dengan merompak satu telefon bimbit jenama Samsung S3 bernilai kira-kira RM850 bertempat berhampiran Tesco Seksyen 13 Shah Alam dalam daerah Petaling dalam negeri Selangor pada 7 September 2014 antara jam 6.45 pagi hingga 7 pagi. Untuk pertuduhan ketiga ini, Fizri didakwa di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 14 tahun serta denda atau sebatan jika disabitkan kesalahan. Mangsa yang berumur 23 tahun semasa kejadian telah memberikan keterangan bersumpah dengan penuh yakin dan konsisten semasa perbicaraan di mahkamah. Keterangan mangsa boleh dipercayai dan diterima oleh Mahkamah Session. Tiada sebab untuk mangsa mereka-reka cerita dan menganiaya tertuduh. Mangsa juga tidak mengenali tertuduh. Tertuduh sendiri yang mencari mangsa dan tertuduh sendiri yang telah pergi ke apartmen mangsa. Mangsa telah menjadi mangsa keganasan seksual tertuduh. Akibatnya, mangsa telah mengalami trauma dan ketakutan yang amat sangat akibat perbuatan tertuduh semasa kejadian. Pengalaman ngeri ini tidak dapat dilupakan oleh mangsa. Secara keseluruhannya, setelah penilaian maksima dibuat, mangsa adalah seorang saksi yang boleh dipercayai. Kredibiliti dan kebolehpercayaan mangsa tidak dapat dipertikaikan oleh tertuduh. Di akhir kes pendakwaan, Hakim Mahkamah Session mendapati bahawa kes prima facie telah dibuktikan terhadap tertuduh. Tertuduh kemudiannya dipanggil untuk membela diri. Pada 10 Julai 2017, apabila dipanggil membela diri di akhir kes pendakwaan bagi ketiga-tiga pertuduhan yang dihadapkan, tertuduh telah memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah. Tertuduh juga telah memanggil ibunya dan abangnya sebagai saksi pembelaan. Dalam keterangan pembelaannya, tertuduh telah menafikan ketiga-tiga pertuduhan yang dihadapkan ke atasnya. Menurut tertuduh, dia telah bertemu dengan mangsa yang merupakan kenalannya pada jam 5.30 pagi di stesen minyak Shell di Batu Tiga Shah Alam pada masa kejadian. Mangsa telah mengajak tertuduh berbual-bual di dalam satu kereta dan mangsa mencadangkan kepada tertuduh agar tertuduh meletakkan keretanya di kawasan parkir kereta apartmen Brunsfield, iaitu tempat tinggal mangsa. Tertuduh kemudiannya telah membawa keretanya masuk ke dalam kawasan parkir di apartmen tersebut dan semasa hendak masuk ke tempat parkir, tertuduh telah menolak palang keselamatan dengan menggunakan tangannya kerana kononnya palang tersebut mengalami kerosakan. Selepas tertuduh meletakkan keretanya di sebelah kereta mangsa di kawasan parkir apartmen tersebut, tertuduh telah masuk ke dalam kereta mangsa dan terus duduk di kerusi pemandu, manakala mangsa pula duduk di kerusi penumpang hadapan di sebelah tertuduh. Tertuduh kemudiannya telah memandu kereta mangsa di sekitar Seksyen 13 Shah Alam sambil berbual-bual kosong dengan mangsa. Menurut tertuduh, selepas dia berbual-bual dengan mangsa di dalam kereta mangsa, tertuduh kemudiannya telah memandu kereta mangsa balik semula ke apartmen mangsa dan apabila sampai di apartmen tersebut, tertuduh telah keluar daripada kereta mangsa dan meninggalkan mangsa di apartmen tersebut. Semasa berada di dalam kereta mangsa, tertuduh mengatakan yang mangsa berada dalam keadaan biasa dan tidak ada apa-apa yang berlaku. Dalam pembelaannya juga, tertuduh menafikan yang dia telah melakukan apa-apa perbuatan tidak senonoh terhadap mangsa dan menafikan telah cuba merogol mangsa. Tertuduh juga menafikan telah memasukkan Angry Bird-nya ke dalam mulut mangsa dan menafikan telah memancutkan cecair putihnya di dalam kereta mangsa. Tertuduh mengatakan yang dia hanya berborak-borak dengan mangsa semasa berada di dalam kereta mangsa dan tertuduh mengatakan yang dia telah menolak palang keselamatan di apartmen tersebut dengan tangannya kerana palang tersebut mengalami kerosakan.
Tertuduh turut menafikan yang dia telah melakukan kekerasan seksual terhadap mangsa dan juga menafikan telah naik ke atas badan mangsa untuk merogol mangsa. Tertuduh mengatakan yang dia tidak pernah menyentuh langsung mangsa semasa berada di dalam kereta mangsa. Tertuduh juga menafikan yang dia telah merompak telefon bimbit mangsa. Tertuduh mengatakan yang mangsa telah tertinggal telefon bimbit di dalam kereta tertuduh kerana mangsa hendak cepat turun. Tertuduh mengatakan yang dia tidak tahu macam mana hendak menghubungi mangsa mengenai telefon bimbit mangsa yang tertinggal di dalam kereta tertuduh. Tertuduh turut mengatakan yang dia pernah berjumpa dengan mangsa tetapi tidak kenal sangat atau tidak rapat, dan tertuduh tidak pernah menghubungi mangsa sebelum ini. Tertuduh mengatakan yang dia merancang untuk berjumpa mangsa bagi memulangkan telefon bimbit mangsa tetapi tidak sempat berbuat demikian kerana tertuduh sibuk bekerja. Tertuduh mengatakan semasa dia bekerja, telefon bimbit mangsa berada di rumahnya, dan tertuduh mengatakan SIM kad ibunya berada dalam telefon bimbit mangsa disebabkan tertuduh hendak menelefon mangsa mengenai telefon bimbit tersebut. Dalam keterangan ibu tertuduh sebagai saksi pembelaan, ibu tertuduh tidak tahu apa-apa dan tidak tahu kenapa anaknya ditangkap. Ibu tertuduh telah menjumpai telefon bimbit mangsa dalam kereta anaknya itu apabila menggunakan kereta tertuduh dan bertanyakan kepada tertuduh telefon bimbit tersebut adalah milik siapa. Apabila ditanya oleh ibunya, tertuduh mengatakan yang telefon bimbit itu milik rakannya yang menumpang keretanya dan rakannya itu tertinggal telefon bimbit dalam keretanya dan tertuduh hendak memulangkan telefon bimbit tersebut kepada rakannya. Ibu tertuduh memberikan SIM kadnya kepada tertuduh untuk digunakan dalam telefon bimbit mangsa tetapi tidak dapat digunakan kerana kata laluan telefon bimbit tersebut telah dikunci. Ibu tertuduh telah memberikan kepada pihak polis iaitu baju, seluar dan spender yang dipakai oleh tertuduh 2 hari selepas anaknya itu ditangkap. Ibu tertuduh mengatakan yang anaknya itu tidak mempunyai masalah kewangan dan sudah berkahwin serta mempunyai seorang anak. Ibu tertuduh juga mengakui telah menyerahkan baju, seluar dan spender tertuduh yang telah dibasuh kepada pihak polis. Sebagai saksi ketiga dan terakhir pihak pembelaan, abang tertuduh dalam keterangannya telah mengatakan yang beliau tidak tahu kenapa adiknya itu ditangkap oleh pihak polis. Menurut abang tertuduh, kereta Perodua Myvi berwarna oranye tersebut selain digunakan oleh tertuduh, digunakan juga oleh ibunya dan beliau sendiri. Sebelum tertuduh ditangkap oleh pihak polis, pada petang itu, ibunya ada bertanyakan kepada abang tertuduh tentang telefon bimbit siapa di dalam kereta Perodua Myvi tersebut. Abang tertuduh tidak tahu adiknya itu berada di mana pada 7 September 2014 di antara jam 6 pagi hingga 7 pagi. Dan abang tertuduh tidak berada bersama dengan adiknya itu pada 7 September 2014 di antara jam 6 pagi hingga 7 pagi. Di akhir kes pembelaan, Hakim Mahkamah Session mendapati bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah. Hakim Mahkamah Session seterusnya mensabitkan tertuduh bersalah di atas ketiga-tiga pertuduhan tersebut dan menjatuhkan hukuman bagi setiap pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama atas kesalahan cubaan merogol, tertuduh dikenakan hukuman penjara 12 tahun serta 3 kali sebatan rotan. Bagi pertuduhan kedua atas kesalahan persetubuhan luar tabi'i, tertuduh dikenakan hukuman penjara 14 tahun serta 4 kali sebatan rotan. Bagi pertuduhan ketiga atas kesalahan merompak, tertuduh dikenakan hukuman penjara 8 tahun. Mahkamah Session memerintahkan bahawa kesemua hukuman penjara terhadap tertuduh berjalan secara serentak. Ini bermaksud keseluruhan hukuman yang tertuduh akan jalani adalah penjara 14 tahun serta 7 kali sebatan rotan. Tertuduh tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Session terhadap sabitan dan hukuman yang dikenakan ke atasnya. Tertuduh kemudiannya memfailkan rayuan terhadap sabitan dan hukuman tersebut dan kes dibawa ke peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi. Pihak pendakwaan juga tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Session terhadap hukuman ke atas tertuduh. Tertuduh sepatutnya dikenakan hukuman yang lebih berat lagi, iaitu hukuman penjara berjalan secara berasingan memandangkan kesalahan-kesalahan jijik yang telah dilakukan oleh tertuduh itu.
Pihak pendakwaan kemudiannya memfailkan rayuan terhadap hukuman ke atas tertuduh dan juga dibawa ke peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi. Apakah keputusan rayuan di Mahkamah Tinggi? Adakah tertuduh benar-benar tidak bersalah atau dikenakan hukuman lebih berat lagi? Mahkamah Tinggi bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Session bahawa dengan mengambil kira keadaan dan fakta dalam kes semasa, keterangan mangsa adalah konsisten dan boleh dipercayai dan juga bersandarkan kepada peruntukan Seksyen 157 Akta Keterangan 1950. Keterangan mangsa telah disokong sewajarnya oleh keterangan saksi-saksi pendakwaan yang lain dan juga keterangan lain seperti laporan polis mangsa, rakaman CCTV semasa kejadian dan penemuan telefon bimbit mangsa dalam simpanan tertuduh yang dijumpai di dalam bilik tertuduh. Selain itu, semasa kawat cam yang telah diadakan pada 9 September 2014, iaitu 2 hari selepas kejadian, mangsa telah dapat mengecam tertuduh. Menurut mangsa, beliau akan ingat muka tertuduh sampai bila-bila. Dalam kawat cam yang saya buat itu, saya cam OKT pada masa itu. OKT yang saya camkan itu sebab dia telah membuat sesuatu yang trauma dan saya akan ingat muka dia sampai bila-bila dan dalam masa terdekat saya boleh camkan. Trauma itu dia cabul saya, mengambil handphone saya, cuba meraba saya, jadi saya ingat muka dia. Mangsa juga dapat mengecam tertuduh semasa perbicaraan di mahkamah pada 29 Disember 2015. Mangsa telah memberikan deskripsi tertuduh semasa perbicaraan dan telah membuat pengecaman tertuduh yang berada di dalam kandang orang salah, iaitu dog identification. Tertuduh telah dicam secara positif oleh mangsa. OKT ini deskripsi fizikal dia tinggi, badan besar, botak dan kulit tidak putih sangat dan tidak gelap sangat dan berkemeja color mustard. Baju kemeja itu lengan panjang tapi dia sudah lipat sampai paras siku dia. Seluar yang dipakai color gelap dari baju dia lebih kurang color mustard, seluar color mustard. Seluar ini seluar panjang, kasut dia saya tidak perasan. Orang itu ada di mahkamah pada hari ini. Dia di belakang pakai songkok dan baju warna gelap. Keterangan mangsa mengenai pengecaman tertuduh adalah konsisten dan tidak dapat dinafikan atau dipertikaikan oleh tertuduh. Tertuduh telah dicam secara positif oleh mangsa. Mangsa juga telah dapat mengecam pakaian yang dipakai oleh tertuduh, terutamanya spender warna merah yang dipakai oleh tertuduh semasa kejadian. Tertuduh juga telah mengakui bahawa dia memakai spender warna merah semasa kejadian. Fakta ini membuktikan bahawa mangsa dapat tahu mengenai spender tertuduh kerana tertuduh telah menanggalkan seluarnya dan spendernya semasa kejadian. Jika tidak, bagaimana pula mangsa mempunyai maklumat mengenai warna spender yang telah dipakai oleh tertuduh semasa kejadian? Tertuduh juga telah gagal memberikan penjelasan yang munasabah kenapa dia berada di tempat kejadian pada jam 6 pagi, walhal tempat kejadian bukanlah tempat tinggal tertuduh atau tempat tinggal ahli keluarga tertuduh. Alasan tertuduh kononnya dia mencari seorang pelajar universiti yang tinggal di situ pada jam 6 pagi buta adalah tidak munasabah sama sekali. Tertuduh gagal menyatakan apakah alasan kecemasan yang memerlukan dia mencari pelajar universiti tersebut pada pagi buta semasa kejadian dan sama ada pelajar yang bernama Fatin itu tinggal di apartmen tersebut. Mahkamah Tinggi juga bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Session bahawa ibu dan abang tertuduh adalah saksi yang berkepentingan. Namun begitu, kedua-dua saksi tersebut tidak berada di tempat kejadian semasa kejadian dan oleh itu, kedua-dua saksi tersebut tidak mempunyai pengetahuan mengenai apa yang telah berlaku di antara tertuduh dan mangsa semasa kejadian. Kedua-dua saksi tersebut hanya menimbulkan isu mengenai telefon bimbit yang dijumpai dalam kereta tertuduh oleh ibu tertuduh selepas kejadian dan bahawa jawapan tertuduh adalah telefon bimbit tersebut adalah milik rakannya yang tertinggal di dalam kereta tertuduh. Dalam dapatan Mahkamah Tinggi, pembelaan tertuduh merupakan satu penafian semata-mata dan gagal menimbulkan keraguan yang munasabah dalam kes pendakwaan. Adalah menjadi undang-undang mantap bahawa penafian, jika tidak disokong oleh keterangan yang kukuh dan boleh dipercayai, adalah penegasan yang mementingkan diri sendiri yang tidak mempunyai apa-apa nilai atau berat keterangan di sisi undang-undang. Penafian yang dibuat oleh tertuduh itu tidak boleh mengatasi keterangan positif, jelas dan tegas oleh mangsa.
Setelah menimbangkan keseluruhan keterangan pihak pendakwaan dan juga pembelaan tertuduh, Mahkamah Tinggi bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Session bahawa tertuduh telah gagal menimbulkan keraguan yang munasabah dalam kes pendakwaan. Selanjutnya, Mahkamah Tinggi juga bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Session bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah dan sabitan tertuduh bagi ketiga-tiga pertuduhan tersebut adalah selamat dan wajar dikekalkan. Mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session, Hakim Mahkamah Tinggi bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Session bahawa hukuman penjara bagi ketiga-tiga pertuduhan tersebut hendaklah berjalan secara serentak mulai dari tarikh jatuh hukum kerana ketiga-tiga kesalahan tersebut berlaku dalam satu kejadian yang sama pada tarikh dan masa yang sama dan juga melibatkan mangsa dan tertuduh yang sama. Dalam dapatan Mahkamah Tinggi, hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Session adalah wajar, setimpal dan munasabah dengan kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh. Dalam dapatan Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Session juga telah mengaplikasi prinsip penghukuman yang betul dan telah menimbangkan sewajarnya mitigasi rayuan hukuman oleh peguam bela tertuduh dan hujahan pemberatan hukuman oleh Timbalan Pendakwa Raya. Dengan hormatnya, Mahkamah Tinggi tidak bersetuju dengan hujahan pihak pendakwaan supaya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Session berjalan secara berasingan. Dalam dapatan Mahkamah Tinggi, hukuman penjara yang berjalan secara berasingan akan mengakibatkan tertuduh perlu menjalani hukuman penjara secara keseluruhannya berjumlah 34 tahun. Dan ini akan mendatangkan kesan yang teruk iaitu crushing effect kepada tertuduh dan akibatnya tertuduh akan meringkuk lebih lama dalam penjara dan tidak dapat dipulihkan untuk kembali semula kepada keluarga dan masyarakat. Pemulihan tertuduh ataupun tindakan reformatif demi kepentingan awam perlu dijalankan supaya tertuduh benar-benar insaf dan bertaubat serta dapat menjadi insan yang baik berjasa kepada keluarga dan masyarakat pada masa hadapan. Oleh yang demikian, berdasarkan alasan-alasan yang dinyatakan, rayuan pihak pendakwaan terhadap hukuman bagi ketiga-tiga pertuduhan tersebut adalah dengan ini ditolak. Manakala rayuan tertuduh terhadap sabitan dan hukuman bagi ketiga-tiga pertuduhan tersebut juga ditolak, keputusan Mahkamah Session mengenai sabitan dan hukuman adalah dikekalkan. Ini bermaksud tertuduh kekal bersalah dan hukuman penjara 14 tahun serta 7 kali sebatan rawatan dikekalkan. Atas permohonan peguam tertuduh, permohonan untuk penggantungan pelaksanaan iaitu sementara rayuan tertuduh difailkan di Mahkamah Rayuan adalah dibenarkan dan wang jaminan dinaikkan daripada asalnya berjumlah RM40,000 kepada RM45,000 dengan 2 orang penjamin dan tertuduh perlu melaporkan diri di Balai Polis Seri Muda Shah Alam pada setiap minggu pertama pada setiap bulan. Kes ini dijangka akan dibawa ke peringkat Mahkamah Rayuan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Fizri Firdaus lawan Pendakwa Raya 2019-9 MLJ 440 Mahkamah Tinggi Kelang. Nombor rayuan jenayah BA 42S 5808 tahun 2017 dan BA 42H 135 tahun 2017.